Assalamualaikum Kak, tengah buat apa ni? Tak ada buat apa ni, pegang sotong goreng tepung. Ni sotong goreng tepung santai corner yang biasanya kita letak kat dalam char kway teow atau kway teow goreng. Okay, akak ajar macam mana nak buat dia. Nampak kerinting kan? Ini dia bahan-bahan untuk kita buat sotong tepung. Sotong. Ni tepung goreng. Dengan kena ada air sekali dengan benda ni lah. Okay. Cara-cara yang pertama, kita ambil dulu sotong. Letak dalam tepung. Kita gaul. Gaul tu tarik, angkat lepas macam tu. Okay, lepas tu masukkan dia ke dalam air. Pastikan dia tenggelam macam ni. Lepas tu terus angkat. Jangan celup lagi. Masukkan balik dia dalam tepung tadi. Gitu. Kita gaul lagi. Kita gaul lagi. Angkat lepas macam ni. Kita lerai-leraikan dia. Nampak tak? Lepas tu pastikan minyak dah panas. Masukkan. Bismillah. Masak sotong ni api kena sederhana. Lepas tu 2 minit saja. Nampak tu dah siap dah. Korang nampak kan kerinting dia? Memang sedap lah. Kriuk-kriuk. Sotong ni boleh makan dengan char kway teow goreng, Maggi goreng, semua. Nasi goreng pun boleh. Korang malas nak masak, datang je ke Santai Corner, Bandar Baru Bangi, Seksyen 3.